Dunia ni, kata Rasulullah, umpama bangkai. Dunia ni tak ada apa. Sebab tu Allah boleh bagi pada siapa-siapa pun. Siapa nak kaya, kafir boleh kaya, padahal dia lawan Islam, dia tak ikut Islam. Malah ada yang tentang Islam pun jadi kaya. Nah, Ariel Sharon, Israel, nah, walaupun bunuh alim ulama, bunuh para mujahidin, bunuh orang Islam, tetap jadi kaya. Siapa bagi kaya? Allah bagi kaya. Nah, sebab apa Allah boleh melambatkan kekayaan walaupun dia kafir? Sebab barang dunia tak ada nilai. Nabi kata barang dunia umpama bangkai. Maka bila barang dunia kamu nak ambil banyak mana? Ambil. Kamu nak kerja daripada pagi sampai ke malam, sampai tak tidur, pergi kerja. Buatlah overtime lambat-lambat, tak ada masalah. Tapi barang dunia, barang tak ada nilai. Dalil tak ada nilai. Masuk dalam kubur esok, satu habuk tak boleh buat masuk sekali dalam kubur. Kita beli kereta besar-besar, bukan boleh masuk dalam kubur. Rumah besar-besar tak boleh masuk dalam kubur. Yang nak masuk dalam kubur ialah bahagian akhirat kita. Yang ni pahala semayang kita, ilmu agama kita, apa benda yang kita amalkan dalam kehidupan kita, korban kita, umrah kita, haji kita, tu yang nak bawa masuk dalam kubur. Adapun barang dunia tak ada apa. Sebab itulah memadailah kita barang dunia ni kadang-kadang perlu sudah. Nak boleh hidup sudah, nak makan, nak cari kerja, cari duit dan sebagainya, supaya boleh buat makan minum. Tujuan buat makan minum supaya boleh hidup, dan bila hidup boleh terus mentaati akan perintah Allah, boleh mengerjakan ibadat kepada Allah. Itulah tujuan. Nak kenapa kita berkerjaya, kenapa kita keluar pergi mencari duit. Jangan jadikan duit sebagai matlamat kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita ialah syurga Allah, iaitu akhirat, bukan akan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Nah, hari ini kita dapat saksikan berbagai-bagai bencana alam berlaku. Ini menunjukkan dunia semakin tua. Dunia sudah sampai kepada tahap hampir kepada kematiannya. Maknanya kiamat ni dah tersangat-sangat dekat. Kalau masih lagi kita leka dengan keserokan dunia, ketahuilah dunia akan mati satu ketika nanti.